Di meja 70 MFZ Noh C MDSJ KKLS bertemu Dek Noh dan Suhaimi Amantos. Di meja 70 MFZ dan Noh C MDSJ KKLS bertemu Dek Noh dan Suhaimi Amantos. Okey, yang ada boleh coba perlawanan. Ada masalah kadang-kadang perlawanan di meja 23 Mukmin dan Abang Biji BTCC dalam goyang dan kumis Reka. Mukmin dan Abang Biji BTCC dalam goyang dan kumis Reka di meja 23. Panggilan kedua untuk Haziq dan Syamah RPCC sudah ada di meja 32. Haziq dan Syamah RPCC sudah ada di meja 32. Lawan sedang tunggu. Epic dan Akon juga daripada RPCC sudah ada di meja 43. Lawan sedang tunggu. Epic dan Akon RPCC sudah ada di meja 43. Lawan sedang menunggu. Long dan partner Triple KL sudah hadir di meja 57. Lawan sedang menunggu. Long dan partner Triple KL sudah hadir di meja 57. Lawan sedang menunggu. Panggilan kedua untuk To'i dan Aki IJCC Haji Ali Cek dan Harta Keton sila ada di meja 49. To'i dan Aki TJ Ali Cek dan Harta Keton sila ada di meja 49. Hussein dan Leman MMCC sudah ada di meja 69. Lawan adalah sedang menunggu. Hussein dan Leman MMCC sudah ada di meja 69. Lawan sedang menunggu. Okey, panggilan di meja 49 To'i dan Adi TJTV Haji Ali bertemu dengan Chen dan Hatta Proton. Ini adalah panggilan kedua untuk di meja 49 To'i dan Adi TJTV Haji Ali bertemu dengan Chen dan Hatta Proton.
Fadlan Farid NNCC Angkatan Bandari dan Asyik Mata Merah di meter 32. Fadlan Farid NNCC Angkatan Bandari dan Asyik Mata Merah di meter 32. Fadlan Farid NNCC Angkatan Bandari dan Asyik Mata Merah di meter 32. Kawan-kawan yang pintu depan besar tu boleh tolong tutup tak? Sebab ekor keluar nanti orang depan nak tutup kan? Nak keluar masuk tolong tutup lah. Dan kita keluar yang keluar masuk dewan pintu tolong tutup kan? Depan tolong tutup saja. Okey, peringatan masa untuk loser pun main sekali kalah anda layak bila kali wildcard atau pusingan pertama saja ya. Di wildcard atau pusingan pertama saja main sekali anda kalah anda register untuk loser pun. Siapa yang nak main loser pun tak payah register lah. Yang nak main loser pun register kat sini. Okey, kalau tak register kami anggap anda tak nak main. Kami akan buat ada waktunya kami akan tutup pendaftaran untuk loser pool. Peringatan mesra kepada penduduk dan kapten yang belum daftar untuk lucky draw. Sila hadirin anda di pintu masuk dewan ada 3 garis militan yang berada. Daftar ya, mungkin pukul 12 setengah lagi kita akan tutup pendaftaran untuk lucky draw. Lepas tu kalau tak ada jangan marah saya. Sebelum pukul 12 sila daftar lucky draw untuk pasukan anda.
menunggu di meja 67. Contoh Adami daripada TDEC, lawan anda sedang menunggu di meja 67. Okey. Untuk perhatian semua pada sahabat-sahabat film di luar kelab, minggu depan iaitu pada 1 Jun hari Ahad, satu pertandingan film bentuk terbuka di sini kemanusiaan tempatan Borneo, anjuran Sekretariat Sukarelawan Universiti Malaya Sektor Badan Pelajar akan mengadakan perjalanan bentuk terbuka di UN Dewan Tanjung Kolej Kenyaman Negeri Sembilan Universiti Malaya. Dalam sahabat-sahabat bolehlah hantar sampaian untuk badan pelajar boleh untuk misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan tempatan Borneo 1 hari bulan di UN. Boleh berhubung dengan Cik Rafi, saya sendiri dan Puan Linda. Okey, kita akan teruskan jalan dan bila lulus wajan penuh, ada peserta kami akan terus jalan, kami tak berhenti. Okey, rakan semua, ulang suara kedua untuk perjalanan film terbuka misi kemanusiaan tempatan Borneo, anjuran Sekretariat Sukarelawan Universiti Malaya Badan Pelajar di UN pada 1 Jun. Ada lebih kurang 2,000 dalam kawan-kawan semua boleh support elemen terutamanya yang ada di Malang.
Panggilan kedua untuk Nip dan Hir daripada KPCC. Lawan anda sedang menunggu di meja 50. Nip dan Hir daripada RPCC. Lawan anda sedang menunggu di meja 50. Okey, untuk Luxembourg saya ingatkan sekali yang kalah main sekali. Sila daftar ya. Kita akan masuk grup random. Okey. Pastikan anda ingat untuk register Luxembourg, pastikan anda ingat anda bermain di grup apa ya. Di grup mana. Round seterusnya, Omar dan Jasmine daripada Rock Tank Club bertemu dengan Sharifah dan Zabri daripada Red Eagle, meja nombor 2. Omar dan Jasmine daripada Rock Tank Club bertemu dengan Sharifah dan Zabri daripada Red Eagle, meja nombor 2. Hadi dan Nijoy daripada JKCC bertemu dengan Abu dan DJ daripada Amados, meja 19. Hadi dan Nijoy daripada JKCC bertemu dengan Abu dan DJ daripada Amados, meja 19. Hadi Jas dan Kamisa daripada Borneo 13 Sarawak bertemu dengan Harry dan Acong daripada CCJD, meja nombor 7. Hadi Jas dan Kamisa daripada Borneo 13 Sarawak bertemu dengan Harry dan Acong daripada CCJD, meja nombor 7. Okey, untuk Luxembourg kita jaga perlawanan akan bermula lebih kurang jam 2 petang. Okey, Luxembourg akan perlawanan Luxembourg kita jaga jam 2 petang. Itu kena sabar dulu ya. Anda daftar dengan saya, kita dapat nama anda. Anda tunggu saja apabila nama anda dipanggil nanti. Lawan seterusnya, Ryan dan Tia daripada Amatos bertemu dengan Cik Din dan Aci daripada League CC, meja 13. Ryan dan Tia daripada Amatos bertemu dengan Cik Din dan Aci daripada League CC, meja 13. Tak dan Small Boy daripada Raja Laut CC bertemu dengan JK Kiri DDTMU MPI, meja nombor 8. Tak dan Small Boy daripada Raja Laut CC bertemu dengan JK dan Kiri daripada DDTMU MPI, meja nombor 8. Udin dan Al-Fakir daripada MMCC bertemu dengan Hafiz dan Azhar daripada Kajian Malboy,
Udin dan Akhlakan daripada MMCC, Pertemuan Hafiz dan Lazar daripada Kajang Boys, Major Group 24. Halim dan Zahri daripada Warisan bertemu dengan Pika dan Farhan daripada PPG Major 16. Halim dan Zahri daripada Warisan bertemu dengan Pika dan Farhan daripada PPG Major 16. Dan Salim daripada PDTMU MBI bertemu dengan Nasa dan Asif daripada Klik Major 37. Mahmud dan Salim daripada PDTMU MBI bertemu dengan Nasa dan Asif daripada Klik Major 37. PY dan Koji daripada MPSJ KL 96cc bertemu dengan Mat dan Ajib daripada T Landai Major 30. PY dan Koji daripada MPSJ KL 96cc bertemu dengan Mat dan Ajib daripada T Landai Major 30. Alun dan Alam daripada Sistiland bertemu dengan Alif Bata dan Muhammad daripada Boston CC Major 15. Alun dan Alam daripada Sistiland bertemu dengan Alif Bata dan Muhammad Boston CC Major 15.
Bonus seterusnya Haji Daus dan Awer Riba Tiara Batu Pinggir Batu Bunga Azman dan Rafi KKTB Meja 46. Haji Daus dan Awer Riba daripada Tiara Batu Pinggir Batu Bunga Azman dan Rafi daripada KKTB Meja 46. Zarko dan Ais daripada Tiara Batu Pinggir Batu Bunga Frido dan Ngah daripada Amatos meja nombor 4. Zarko dan Ais daripada Tiara Batu Pinggir Batu Bunga Frido dan Angah daripada Amatos meja nombor 4. Adik Lak dan Azmi daripada BCC Batu Bunga Anit dan Lan daripada KJCC Haji Ari meja 36. Adik Lak dan Azmi daripada BCC bertemu dengan Anit dan Lan daripada TJCC Haji Ali meja 36. Dan Ber daripada Medan Puaka bertemu dengan Hamizan dan Mazuki daripada KKOHA Kuching meja 39. Ati dan Ber daripada Medan Puaka bertemu dengan Hamizan dan Mazuki daripada KKOHA Kuching meja 39. Syabdan Abujo daripada Pelara Sisi bertemu dengan Syazwan Alwi daripada Tipau Sisi meja 34. Syabdan Abujo daripada Pelara Sisi bertemu dengan Syazwan Alwi Tipau Sisi meja 34. Panggilan yang kedua untuk Nasa dan Aci daripada Klik. Lawan adalah sedang menunggu di meja 37. Nasa dan Aci daripada Klik. Lawan adalah sedang menunggu di meja 37. Malik dan NCB daripada MNCC bertemu dengan pagi ini
Fatih dan Amin, Raider, Major 26. Malik dan Din CB daripada MMCC bertemu dengan Fatih dan Amin daripada Raider, Major 26. Ijazah Naini daripada TJCC Ali bertemu dengan Amir Gamado daripada CC Land, Major nombor 9. Ijazah Naini daripada TJCC Ali bertemu dengan Amir Gamado daripada CC Land, Major nombor 9. Acap dan Cotu daripada PDTMU ABI bertemu Jamal dan Hakim daripada tim Kotai, Major 53. Acap dan Cotu daripada PDTMU ABI bertemu dengan Jamal dan Hakim, tim Kotai, Major 53. Tengah bola, tengah bola. Mangam John daripada BTRCC bertemu dengan Jambu dan Faiz daripada Red Eagle, Major nombor 6. Mangam John daripada BTRCC bertemu dengan Jambu dan Faiz daripada Red Eagle, Major nombor 6. Din Prabu dan Mi KA daripada Dipau bertemu dengan Aziz dan Syama daripada RPCC, Major 22. Din Prabu dan Mi KA daripada Dipau bertemu dengan Aziz dan Syama daripada RPCC, Major 22. Bagian saya nak berjumpa dengan wakil MCCJB. Ada tak? Wakil MCCJB. Boleh seorang datang ke meja Muslim. Apa yang ni?
60 Dakmi dan Senyum Amatos bertemu dengan Haji Zainal dan Abang Jasa Pes. Meja 60 Dakmi dan Senyum Amatos bertemu dengan Haji Zainal dan Abang Jasa Pes. Di meja 21 MSM dan SCM PBD bertemu dengan Bang dan Kecil MMCV. Di meja 21 MSM dan SCM PBD bertemu dengan Bang dan Kecil MMCV. Di meja 6 Jojo dan Syawal Pimai Sarawak bertemu dengan Haji Ras dan Gigi NBSD KKLS. Di meja 6 Jojo dan Syawal Pimai Sarawak bertemu dengan Haji Ras dan Gigi NBSD KKLS. Di meja 40 Ibrahim dan Amin Mata Merah bertemu dengan Alif dan Stamin di GCC Haji Ali. Di meja 40 Ibrahim dan Amin Mata Merah bertemu dengan Alif dan Stamin di GCC Haji Ali. Di meja 35 Manji dan John DTRCC bertemu dengan Jambo dan Faiz Red Eagle. Di meja 33 Manji dan John DTRCC bertemu dengan Jambo dan Faiz Red Eagle. Di meja 29 Jojo dan Syawal Pimai Sarawak bertemu dengan Haji Ras dan Gigi MBSD KKLS. Di meja 29 Jojo dan Syawal Pimai Sarawak bertemu dengan Haji Ras dan Gigi MBSD KKLS. Di meja 68 Wan Afiq dan Awi SAM di GCC Haji Ali bertemu dengan Haris dan Acak di KNF. Di meja 68 Wan Afiq dan
dengan Awi HKM TJCC Haji Ali bertemu dengan Haris dan Acak PKNS. Di meja 38, Alung Spider dan Adi Malik CCJD bertemu dengan Man Bunga dan Bujar Sistiland. Di meja 38, Alung Spider dan Adi Malik CCJD bertemu dengan Man Bunga dan Bujar Sistiland. Perhatian kepada semua pemain untuk cabutan bertuah, sila pastikan slip sudah dimasukkan ke dalam balang untuk cabutan. Jam 12 kami akan cabut. Total hari ini ada 7 bot, ada 7 lagi bot. Kita dah cabut hari ini semalam 3, so dia ada 7 bot. Kita akan cabut secara berperingkat. So jadi kita tunggulah mungkin jam 12, jam 2 macam tu. Nanti saya akan cabutan. Tapi sudah yang saya ingatkan, pastikan slip sudah dimasukkan ke dalam balang. Di meja 41, Mati dan Andy VVIP bertemu dengan Araf dan Abdullah KKO Hakuchi. Di meja 41, Mati dan Andy VVIP bertemu dengan Araf dan Abdullah KKO Hakuchi. Di meja 48, di meja 44, Taimur dan David dua-dua PD bertemu dengan Cikgu dan Madi Raya Eagle. Di meja 48, Norfa dan David 22 PD bertemu dengan Cikgu dan Madi Raya Eagle. Panggilan ketua di meja 68 untuk Wan Afiq dan Awi HKM TJCC Haji Ali dan Arif dan Acak PKNS. Panggilan kedua di meja 68 untuk Wan Afiq dan Awi HKM TJCC Haji Ali bertemu dengan Arif dan Acak PKNS. Laju boleh kita tepat. Di meja 14, Aliwi Daman PTNU MBI bertemu dengan Portis dan ICBCC. Di meja 14, Aliwi Daman PTNU MBI bertemu dengan Portis dan ICBCC. Di meja 44, Kaha dan Nawi Kalung Fighter bertemu dengan Cik dan Iman Red Eagle. Di meja 44, Kaha dan Nori Kalung Fighter bertemu dengan Cik dan Iman Red Eagle. Di meja 59, Tok Uban dan Kadir Sempoi Bara City bertemu dengan Bushra dan Zikri CKCC. Di meja 59, Tok Uban dan Kadir Sempoi Bara City bertemu dengan Bushra dan Zikri CKCC. Di meja 51, Raja
Okey, kita kerjasama dengan datang untuk daftar Muslimun datang sekarang sudah sebagai wakil. Sebabnya Di meja 63 Ali dan Syamil di Kubur bertemu dengan Apak dan Pak Tam. Pak Am di meja 63. Ali dan Syamil di Kubur bertemu dengan Apak dan Pak Am di meja. Di meja 23 Mamat dan Airin ORTV bertemu dengan Pin dan Bani KTA. Di meja 23 Mamat dan Airin ORTV bertemu Pin dan Bani KTA. Ayah. Nombor apa? 44. Berapa? 44. Tengah. Oh, okey. Boleh saya training. Jadi sampai kita tahu. Buka. Dah buka. Di meja 61 Pin dan Adri di Siti Haji Ali bertemu dengan Noam dan Sepek RPCC. Di meja 61 Pin dan Adri di Siti Haji Ali bertemu Noam dan Sepek RPCC. Di meja 18 Salim dan Haji Nasir Raya Eagle bertemu dengan Haji Zul dan Aman MPAT KKRS. Di meja 18 Salim dan Haji Nasir Raya Eagle bertemu Haji Zul dan Aman MPAT KKRS. Di meja 67 Wan dan Nazim Zimtilen bertemu dengan Mani dan Abu Syah KKTV. Di meja 67 Wan dan Nazim Zimtilen bertemu dengan Mani dan Abu Syah KKTV. Di meja 62 Citra dan Sing MTV bertemu Ariel dan Edi Amator. Di meja 62 Citra dan Sing MTV bertemu Ariel dan Edi Amator. Di meja 10 Daud dan Lintang Tumai Sarawak bertemu dengan Syahrul dan Jerry NCC. Di meja 10 Daud dan Lintang Tumai Sarawak bertemu dengan Syahrul dan Jerry NCC. Di meja 70 AJ dan Roy Lirik TV bertemu Fuad dan Aidil Red Eagle. Di meja 70 Aidil dan AJ dan Roy Lirik TV bertemu Fuad dan Aidil Red Eagle. Di meja 24 MK dan Makan Tiara Batu Figa bertemu Faiza dan Akram Bata Merah. Di meja 24 MJ dan Makan Tiara Batu Figa bertemu dengan Akram dan Faizul Bata Merah. Di meja 45 Iqbal dan Izhar PDNU MPI bertemu dengan Ayu dan Teba KL Pelanam City.
Di meja 45 Iqbal dan Ingat PDCMU MPI bertemu Ayun dan Teba KL Pemenangan PDC. Di meja 49 Opek dan Z69 bertemu dengan Alun dan Zul Red Eagle. Di meja 49 Opek dan Z69 bertemu dengan Alun dan Zul Red Eagle. Di meja 31 di meja 31 MK dan Otai Medan Puaka bertemu dengan Abu Dhar dan Toi Amator. Di meja 31 MK dan Otai Medan Puaka bertemu Abu Dhar dan Toi Amator.
Kumpulan C, Bot 32, Mario dan Toda. Daripada Amatos akan bertemu Abang Poi dan Nizam, PDTMU MPI. Mario dan Toda daripada Amatos akan bertemu Abang Poi dan Nizam daripada PDTMU MPI meja 32. Lawan seterusnya di meja 13 Del Arif dan Saifullah MPSJ PKNS akan bertemu Nazri dan partner KRT Gombak meja 13. Lawan seterusnya Panjang dan Ahmad daripada Klik Sisi akan bertemu Mahathir dan Rosli dan Tiara Matilika meja 40. Panjang dan Ahmad daripada Klik Sisi akan bertemu Mahathir dan Rosli daripada Tiara Matilika meja 40. Lawan seterusnya meja 11 MRCC dan Mr. Jack daripada Datuk Zul Wisma akan bertemu Azrul dan Isam Timai Sarawak. MRCC dan Mr. Jack Datuk Zul Wisma akan bertemu Azrul dan Isam Timai Sarawak meja 11. Lawan seterusnya di meja 12 Angel dan Kakek MMCC akan bertemu Datin Su dan Kakak daripada Datuk Zul Wisma meja 12. Angel dan Kakek daripada MMCC akan bertemu Datin Su dan Kakak daripada Datuk Zul Wisma meja 12. Lawan seterusnya di meja 7 Naim dan Cikgu Syahri daripada MBSJ BKLS akan bertemu Ajam dan Kun Timai Sarawak meja 7. Naim dan Cikgu Syahri MBSJ BKLS akan bertemu Ajam dan Kun Timai Sarawak meja 7. Lawan seterusnya Fahmi dan Faisal daripada Amatos akan bertemu Oni dan Boy daripada Tiara Battlefinger meja 64. Fahmi dan Faisal daripada Amatos akan bertemu